Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Bertemu kita pada hari ini, syukur Alhamdulillah. Hari ini 6 hari bulan 10, jam hampir pukul 2.30 petang. Okey, syukur Alhamdulillah. Hari ini saya nak share sebiji mesin basuh semi auto ataupun orang panggil dia mesin manual. Okey, owner pesan kat kita, bila time spin ada bunyi something lah, macam tu, mesinnya menjerit ke apa ke, saya tak sure. Okey, ni dia punya model Toshiba, nombor model dia VHJ120MM. Okey, sebelum ni owner pernah repair dengan kita. Sekejap saya tengok, 21 hari bulan 3, air tak boleh buang dan buat servis. Okey, so kali ni masalah yang berbeza. Dia cakap bila spin ada bunyi something. Okay, jom kita try. Ok, sebelum tu kita check dulu bahagian wash. Kita confirmkan ada tak masalah apa-apa. Ok, saya on wash timer. Perhatikan push starter ni. Lama sangat. Ok, dia pusing lawan jam, tak ada masalah. Dia pusing ikut jam. Ok, untuk bahagian wash tak ada masalah. Sekarang kita fokus pada bahagian pengering. Ok, saya on spin timer. Ok, nampak dia pusing. Boleh dengar lah tu. Boleh dengar tak? Mesin mengilai. Supply lah. Ini kalau malam-malam jiran pun boleh jadi takut ni. Pontianak mengilai kan. Okay, so macam biasa, apa perlu kita buat? Kita buka cover bahagian belakang ni. Kita cari apa punca dia mesin ni mengilai. Okay, right. Okay, macam biasa, sebelum kita mulakan kerja, jangan lupa Bismillah. Kita buka, ada 1, 2, 3, 4, 5 biji skru. Okay, Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Right. Kita tarik saja dia punya cover ni. Sekejap, saya ambil test pen. Ok, setelah kita dah buka, kita suspek bahagian pengering saja untuk wash. InsyaAllah tak ada masalah. Ok, biasanya benda yang bunyi-bunyi ni bukan daripada motor, tetapi dia punya spin gasket. Nama dia spin gasket. Spin gasket tu kat mana? Ni, kat atas ni. Kat atas ni. Jadi ada sub untuk drum tu. Mungkin dia punya copper dah haus, jadi dia bergesel. Tu yang dia menjerit. Jadinya kita perlu buka, kita tukar yang barulah, insyaAllah. Jom kita buka dulu. Sebelum kita nak buka spin gasket tu, kita kena buka dulu, kena keluarkan dulu dia punya drum ni. Drum ni kita kena cabut, baru kita boleh keluarkan. Okay, kita buka lah semua skru-skru yang ada kat bahagian atas ni, baru kita boleh tanggalkan dia. Okay, kita buka satu persatu. Kita buka skru yang ada bahagian atas saja.
Okey, mana yang ada skru keliling body ni kita perlu buka. Kalau jumpa skru macam ni berkarat ni perkara biasa untuk mesin semi auto. Memang selalu sangat skru berkarat macam tu. Dekat sini ada lagi skru tersorok, dia ada cover, kena kopek dulu cover ni baru kita nampak dia punya skru. Kat bawah ni ada 2, tapi ni ada 1 kiri kanan, dan bahagian belakang ni semua skru kita perlu buka. Okey, cara nak buka skru yang karat ni. Ni dah karat ni, jadi bunga dia pun dah tak ada. Biasanya saya akan grind, kemudian guna spana pipih saja. Okey, sekejap saya ambil grind. Okey, selesai. Kemudian kita keluarkan aja dia punya cover top tu semua. Okey, dah settle. Kita nak keluarkan drum ni saja. So kita buka skru bahagian bawah dia pula. Okey, kita nak keluarkan skru ni, nampak tak? Belah atas ni ada 2. Satu untuk ikat coupling pergi ke spin motor, satu lagi belah atas ni untuk ikat pada sub drum tadi. Okey, dia skru kita guna spana T8 saja. Okey, bismillah. Okey, kita buka. Sebelum tu tadi nak buka cover kan, saya terlepas pandang ni. Kabel untuk tarik air keluar ni kita kena lepaskan dulu. Kalau tak susah nak tarik. Okey, kita buka habis. Kita nak pisahkan, nak cabut drum dia tu. Baru senang kita keluarkan dia punya spin gasket. Okey, skru dah buka, ni kita tarik saja. Okey, macam ni. Boleh nampak? Ni dia punya drum bahagian pengering. Ni dia spin gasket. Kita nak tukar benda ni. Benda ni lah punca yang menjerit-jerit tadi tu. Okey, cara dia kita kena ketuk je bahagian bawah tu. Dia macam guna klip. Kita ketuk je bahagian bawah ni. Ni, kita ketuk je. Sekejap. Dia memang agak sempit, ikutlah kreativiti masing-masing. Saya ketuk aja macam ni. Tapi hati-hatilah jangan sampai ketuk dia punya body. Bismillah. Ketuk-ketuk dulu. Dia untung nasib benda tu tak terlalu ketat, jadi senang buka. Tapi biasanya memang akan ketat. Sekejap saya baringkan dulu. Saya baringkan. Biasanya kalau nak buka spin gasket ni, tukar sekali dia punya spin motor, jadi senang.
ada ruang lah sikit. Kalau ni dia agak sempit sikit lah. Okey, alhamdulillah. Jadi inilah punca dia. Inilah spin gasket. Yang buat dia menjerit mengilai tu, dalamnya ada bush, copper bush tu. Dia mungkin dah haus, kadang-kadang ada air termasuk air leaking. Jadi dia bergesel dengan sub ni. Itu pasal dia mengilai, menjerit-jerit. Jadi cara penyelesaiannya, kita buka spin gasket ni, tukar saja yang baru, insya-Allah selesai masalah. Untuk ni biasanya saya akan guna yang universal lah. Saya tak pakai clip macam ni, saya guna pattern yang pakai skru. Dia ada pelbagai saiz, so jangan salah beli. Sub ni saiz 10mm kalau tak silap, 10mm, yang ni 96 macam itu. So kalau nak beli, pastikan buka, kita tengok sampel insya-Allah. Sekejap saya cari dulu ada stok tak. Okey, saya tunjukkan macam mana pattern universal. Kedai saya bersepah, saya buat habis kerja wiring, tak sempat kemas lagi. Okey, dia contoh macam ni, 96mm, 12mm. 12mm ni ukuran bahagian sub, 96 ni ukuran body. Yang ni 96, sub 14mm. Dia ada pelbagai jenis. So nak beli tu pastikan buka, ukur siap-siap, bagi ataupun bagi sampel insya-Allah. Siapa-siapa nak support saya, nak beli spare part, boleh terus WhatsApp saya 0113767608. Jauh insya-Allah saya boleh post. Okey, ni dia. Saya biasa guna yang macam ni, spin gasket universal. Nampak dia pakai skru, dia tak pakai clip macam ni. Jom kita pasang pula spin gasket yang baru. Harga dia ni murah saja sebenarnya, bawah RM50, insya-Allah dah boleh dapat. Okey, ni dia universal spin gasket. Kita letak saja. Okey, ngam, cun, body semua cun. Kemudian bahagian bawah dia, nampak ni? Dia pattern macam skru ni. Jadi kita pusingkan aja. Sekejap agak sempit sikit. Bismillah. Ni pakai dua tangan lah, senang. Pasal apa? Kita tolak dia terangkat. Sekejap, saya pasang dulu Okey, alhamdulillah. Dia senang ada tolak daripada atas tu, jadi dia tak terangkat. Kita masukkan dia punya skru bahagian bawah ni. Ni saya tunjuk
cara kerja seorang-seorang. Okey, alhamdulillah kita ketatkan dia. Okay, kita ketuk sikit, ketatkan dia. Okay, jangan terlalu ketat, so sesedap rasa. Sebab kalau ketat-ketat dia plastik, so boleh loss saja. Okey, jelas nampak? Ni dia spin gasket universal yang baru. Kita tengok keadaan dia bahagian dalam. Okey, macam ni kedudukan dia. Okey, alright. Kemudian kita pasang dia punya drum dia. Okey, satu lagi tips. Ni saya punya cara. Lepas kita guna spin gasket universal ni, kita dah ikat ketat lock, dah ketuk tadi. Saya lebih suka letak skru kat sini. Tebuk satu lubang, letak skru. Kita matikan dia punya skru spin gasket tadi tu. Kadang-kadang ikat ketat pun, bila kita run, dia bergegar, skru tu boleh longgar, boleh tercabut. Jadi saya matikan, saya lock je guna skru macam tu. Okey, boleh nampak? Ni saya punya cara lah. Ikut pada kreativiti masing-masing. Okey, saya nak pasang balik kita punya drum. Sebelum tu kita cuci lah sikit kesan-kesan geseran ni. Kemudian letak minyak grease, baru kita boleh pasang balik. Kemudian kita try running. Adakah selesai masalah ni? Okey, alright. Okey, alhamdulillah. Nampak? Dah licin macam ni. Baru kita boleh letak sedikit minyak grease. Lagi satu pesanan. Kalau korang buka ni, kat dalam ni ada bunyi-bunyi air, korang yang gatal-gatal nak tebuk buang air ni, habis jahanam nanti mesin. Ni dia punya balancing. So biarkan je, dia memang ada air. Okey, kena ingat tu. Kemudian dah licin, baru kita sapu sedikit pelincir supaya meringankan perjalanan dia ketika berputar dengan laju. Kita sapu sikit minyak gamat, minyak apa, kita pulang ke orang lah nak letak minyak apa. Ok, alright. So next apa perlu buat? Kita pasang terus, jangan leceh. Ok, alright. Ok, skru pun saya dah siap pasang. Ok, cantik. Skru saya dah siap pasang balik skru dia bahagian atas ni. Ok, jom kita try running.
adakah masalah mesin mengilai tu selesai. Okay, sekejap saya pasang balik semua dia punya cover top atas ni. Cedera pula. Okey, syukur Alhamdulillah. Drum saya dah siap pasang. Koyak saya punya ibu jari ni terluka. Ni pintu dia dah patah. So saya nak buka tadi, terkena berhasil benda-benda tajam ni. Tahu-tahu berdarah je. Terpaksalah claim owner mesin ni, duit ubat. Okey, alright, jom kita try. Memandangkan pintu dia pun dah patah, jadi safety switch tak boleh guna, dia punya brake pun dah tak boleh guna. So dua-dua saya dah bypass. Kita cuba run bahagian pengering. Adakah mesin ni menjerit seperti tadi? Bismillah. Okey, dah running, boleh nampak? Alhamdulillah dah tak ada bunyi dah tak ada bunyi. Motor pun dah running. So itulah punca dia. Spin gasket dia dah haus. Dalam dia tu ada bush, tengah-tengah dia ada bush, copper bush, dia dah makan. So itulah punca bila time spin mesin mengilai, menjerit. Okay, alright, dapat belajar sesuatu. InsyaAllah jumpa lagi di next video. Siapa-siapa nak repair, service, nak beli spare part dengan saya, nak support saya, boleh terus WhatsApp saya 013-7676-068. Okay, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.